Ramai bangga ada simpanan dalam ESB dan tabung haji, tapi tak sedar simpanan tu bocor perlahan-lahan setiap tahun. Bukan sebab salah tempat, tapi sebab satu perkara yang ramai terlepas pandang. Jangan lupa follow dan save diri ni untuk rujukan akan datang. Bocor tu bukan sebab orang curi, tapi sebab inflasi. Harga barang naik, kos hidup meningkat, tapi kadar dividen tak kejar. Itu yang kita panggil inflation tax. Cukai senyap yang semua orang kena tanpa sedar. Kita kerja siang malam, tapi nilai duit makin lemah. Kalau dulu RM10,000 boleh buat kenduri besar, sekarang baru cukup satu meja. Itu sebab orang yang celik kewangan tak simpan semua dalam bentuk duit. Sebahagiannya dalam bentuk emas, bukan sebab nak cepat kaya, tapi sebab nak jaga nilai masa depan. Emas ni macam penimbang nilai. Bila ringgit jatuh, dia tetap seimbangkan. Sebab tu, orang yang bijak bukan lawan inflasi dengan duit, tapi dengan nilai sebenar, iaitu emas. Pesan mentor saya, ESB dan tabung haji ni tetap penting, tapi jangan biarkan inflasi makan hasil titik peluh kita. Kalau duit tak kejar inflasi, biar emas yang lindung nilai. Okey, baik tuan-tuan yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh saja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.